Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Negeri Sembilan versus JDT, yang mana JDT berjaya menang 1-0 hasil jaringan minit akhir oleh Manuel Hidalgo. Pemain yang paling rendah berjaya untuk menanduk masuk gol kemenangan. Minit-minit akhir pula memang Hidalgo seronok gila lah. Dan ini bukan pertama kali JDT menang dengan 1-0 ke atas Negeri Sembilan dan gol minit akhir, yang mana sebelum ni pun JDT pernah menang hasil jaringan dari Fernando Forestieri, dan sekali lagi perkara tersebut berlaku. Dan untuk game ni, kalau kita nak compare perlawanan pertama Negeri Sembilan dengan JDT untuk musim ini di SSI dengan perlawanan kedua Negeri Sembilan menentang JDT di Paroi, boleh dikatakan different gameplay dan different style lah. Yang mana waktu lawan di SSI, Negeri Sembilan nampak more to mentality nak menyerang, mentality nak menang dan untuk mencari gol lah. Tetapi untuk game ni boleh nampak yang Negeri Sembilan lebih kepada untuk seri, dan boleh dikatakan ada sedikit untuk time waste lah, sehingga dapat corner kick pun tak ada player yang dalam kotak penalti ataupun nak supply bola dalam kotak penalti lah, yang nak ambil dalam orang kata apa, dalam range corner kick yang dekat sahaja sebab nak membuang masa. Manakala untuk pasukan JDT pula, mereka more to menyerang dan hasilnya berjaya mendapatkan gol kemenangan. Baik, untuk perlawanan ni memang tak dinafikan ada beberapa keputusan pengadil yang boleh dipertikaikan, antaranya macam Israfilov siku Jose Eso sehingga Jose Eso terpaksa dikeluarkan dan digantikan dengan oleh Mio Suniyasu, tetapi tak dikenakan sebarang foul ataupun kad. Benda tu memang boleh memberi impak yang ketara dalam perlawanan lah. Jadi referee untuk masa akan datang, mereka perlu improve game by game dan juga decision making dalam perlawanan. Dan masa tambahan 7 minit pun boleh dipertikaikan sebab game tak ada lah stop dalam satu jangka masa yang panjang ataupun ada insiden yang menyebab tengok VAR ke masa stop ke apa, tapi referee bagi 7 minit. Tapi apa-apa pun keputusan, JDT dah menang. Jadi kita nak masuk dalam ulasan perlawanan. Baik, untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apa yang saya boleh highlightkan tentang pasukan JDT sebenarnya tak banyak. Tapi apa yang saya boleh highlightkan untuk pasukan JDT pada perlawanan ni, saya gembira melihat kepulangan Syahmi Safari dalam kesebelasan utama. Selepas injury lama. Sebelum ni dia ada main macam tu dengan sub, tapi dia ni masuk sebagai kesebelasan utama, yang mana dengan kemasukan Syahmi Safari sebagai right centre back di kawasan pertahanan pasukan JDT, nampaknya JDT ada seorang player yang baru lega dari kecederaan tapi mampu untuk memberikan satu performance yang bagus lah. Kita boleh nampak bagaimana Syahmi Safari dalam game ni berjaya untuk menghalang dan juga mengunci pergerakan daripada Jovan Motika lah, yang mana Motika banyak diberi ruang untuk 1v1 dengan Syahmi, tapi Syahmi dengan tenang mudah untuk baca pergerakan Motika untuk menangani pergerakan Motika dari melepasi mereka punya final third. So benda tu positif lah. Dengan kehadiran Syahmi, benda tu memberi satu impak yang ketara kepada defend pasukan JDT untuk ada lebih squad depth. Dan ditambah pula Feroz pun dah lega injured, so lagi banyak lah pilihan dan juga choice untuk pasukan JDT di bahagian belakang. Jadi itu yang saya suka yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita boleh highlight untuk pasukan JDT dari segi corak permainan pada perlawanan ni, to be honest, saya quite surprised tentang Oscar Arribas, yang mana kita tahu Oscar Arribas dalam beberapa ataupun dalam musim ni antara key player untuk pasukan JDT, bermain dengan direct play dan juga bermain dengan more to offensive attacking untuk break through the defense lah. Tapi boleh saya katakan untuk game ni Oscar Arribas dia menunjukkan satu gameplay yang menarik in term of crossing ability, yang mana game ni Oscar Arribas banyak crossing dia dan juga cutback dia yang on point. Dia gelecek tak banyak sangat macam selalu, dia pegang bola tak lama macam selalu, dia buat 1, 2, 3 acahan dia cross, 1, 2, 3 acahan dia
go in ataupun go through masuk dalam kotak penalti dan buat cutback, dan semua passes je, sama ada low passes, crosses untuk game ni memang on point kan. Dia tak terlalu tamak macam selalu, ataupun dia bukan tamak, dia tak terlalu eager untuk mencuba sendiri, tapi untuk game ni dia banyak bermain as a team play, dan dia punya contribution in term of crossing dan juga passing tu, this is the different type of Oscar Arribas. Itu yang saya suka. Terbaik lah Oscar Arribas. Yang kedua lah. Yang ketiga, kalau kita tengok untuk midfield pasukan JDT, Afiq Fazail dan Chon Mendes untuk game ni, boleh dikatakan Afiq Fazail selepas dia buat foul ke atas Selvin kena yellow card tu, Afiq Fazail sedikit tenggelam. Tapi Nacho Mendes boleh saya katakan one of the best yang boleh dictate the tempo. Dia bermain dengan agak baik, tak banyak pun yang dia boleh buat, tapi still dia boleh provide something yang beneficial untuk attacking dengan defending. Dan kalau kita tengok gol yang terakhir daripada pasukan JDT, sebenarnya saya memuji kepada Israfilov, sebab Israfilov bawa bola pergi depan and then dia buka Oscar Arribas cross, Hidalgo tanduk. So untuk game ni memang super sub Hidalgo lah. Hidalgo memang kita tahu dalam beberapa game yang diberi peluang untuk dia menyinar bersama dengan JDT, dia membuktikan yang dia adalah seorang player yang layak diberi peluang untuk menyarung jersey JDT, dan semalam pun menjadi wira. So saya mengharapkan dengan kemasukan import baru JDT taklah memberi orang kata minit permainan yang kurang kepada Hidalgo, sebab dia dah prove himself yang mana dia adalah quality player yang diingini oleh pasukan JDT. Dan untuk pair Baxter dengan Jairo, boleh saya rasakan boleh saya katakan untuk Jairo dengan Baxter, mereka dari segi combination play not bad. Mereka game ni Jairo yang banyak keluar untuk hold up dan juga create chances kepada Baxter, dan juga create space kepada Baxter untuk go lebih advance dalam kotak penalti. So banyak penetration yang Baxter buat, penetration run dan sebagainya, adalah disebabkan Jairo tak berada di situ. So dia menyebabkan Baxter ni di lose marking sedikit, dan disebabkan itu untuk game ni Baxter ada banyak percubaan lah kalau tengok, tapi percubaan Baxter untuk game ni tak berapa klinikal lah. Banyak ada yang naik tinggi, ada yang more to direct kepada Azri Ghani dan sebagainya. Cumanya ada sedikit permasalahan lah saya nampak kat JDT bila mana mereka jumpa dengan satu tim yang more organised in term of defensive unit. Mereka akan seakan mati kutu in term of creativity, bagaimana mereka punya attacking output untuk menyerang dengan lebih efisien dan memanfaatkan peluang. Mereka agak sedikit struggle dekat situ. Dan untuk game semalam, Ko Bing Ong yang selalunya bebas di bahagian kiri, I think Selvin doing the great job lah. Selvin memang jaga Ko Bing Ong. Ko Bing Ong memang tak boleh buat apa semalam, and so benda tu pun satu. Dan kemasukan import baru Marcos Guilherme, saya ingatkan di Paula, tapi tak boleh nak komen banyak. Tapi to be honest, saya tak nampak import daripada Guilherme lah pada perlawanan semalam. So I need something lah dalam 2-3 game lagi baru boleh just Guilherme lah kot. Tapi in term of game semalam, nampak dia laju lah, tapi dia contribution dia tak ada sangat lagi. So overall untuk JDT, apa yang membezakan mereka adalah mereka selamat daripada keputusan ref yang mungkin boleh memberi red card, satu. Yang kedua, mereka punya mentality, sebab mereka bermain untuk menang. So until the whistle tamat ataupun pengadil membunyikan whistle penamat, mereka still eager untuk menyerang dan berjaya mendapatkan hasil. Mereka bukannya nak defend, mereka bukannya nak bertahan, mereka memang nak cari gol. So daripada awal sampai habis memang mereka attack dan akhirnya berjaya menang. That great mentality lah to win the game. Itu yang untuk JDT lah. Untuk Negeri Sembilan pula, I think Negeri Sembilan ada membawa masuk beberapa player import yang bagus, dan juga mereka ada player-player baru tambahan yang akan masuk. Tapi macam semalam Anwar Casey tak digunakan lagi. Tapi untuk lawan dengan JDT di home, saya menyangkakan mereka menggunakan approach yang sedikit berbeza. Saya sebenarnya sedikit kecewa, sebab kalau kita tengok Negeri Sembilan waktu dekat SSI, mereka bermain dengan lebih baik, walaupun bermain dengan open, tapi game tu rancak. Tapi untuk game ni more to aggression, more to orang kata aggressive gameplay. Mereka tak terlalu fokus kepada build up play. Mereka bermain dengan cuba untuk cari pemain di hadapan kan. Tapi
yang improve-nya, huge improvement lah untuk Negeri Sembilan untuk game lawan JDT ni. Mereka punya defending department has been improved. Mereka punya gameplay as a defensive unit, mereka berjaya bertahan dengan baik. Pemain import Jepun yang defend dengan Kuzaimi itu bermain dengan cemerlang. Dan saya bagi man of the match straight to the point, Selvin. Untuk game ni, Selvin is the best player in the field. Dia menyelamatkan banyak kali situasi huru-hara pasukan Negeri Sembilan dalam kotak penalti mereka sendiri, dan menyelamatkan gawang daripada pemain-pemain JDT untuk skor lah. Defensive duty yang Selvin buat dan juga attacking duty bila dia contribute untuk counter attack. Selvin turun naik. So Selvin like, ni bukan Selvin yang saya kenal. Sebelum ni Selvin kalau main right back ataupun right wing back, dia tak boleh nak defend sangat. Tapi untuk game ni, dia perfectly doing the great job. Selvin, you are the best. Dan sayang sebenarnya, sebab Selvin dah aktif untuk counter attack pada minit-minit akhir perlawanan. Tapi counter attack tersebut, bila dia buka pada Hadin boleh buat sambil lewa dan JDT dapat bola. Padahal Selvin dah bawa bola ke depan, buka kat dia dan dah buat running balik untuk receive the ball pada Hadin balik. Hadin boleh buat macam tu, hilang bola and then kena JDT attack. Lepas tu keluarkan bola, kena 1-0. As a professional player, as a senior player, hang sepatutnya tunjukkan something yang mentality untuk lagi menang. Selvin tu dah push kan, tapi nak buat macam mana, dia tak push. Kesian dekat Selvin, dah all out, tengok tak ada orang nak pass bola ke dia. Itu yang pertama lah yang saya boleh puji. Yang kedua, defensive unit pasukan Negeri Sembilan, saya boleh puji lah. Azri Ghani bagus, save banyak. K tu bagus, yang nombor 2 pemain Jepun tu bagus, defend dia bagus, memang super. Haris Samsuri pun bagus, walaupun banyak kali di-beat oleh Oscar Libas, tapi still boleh track back balik. And Odai Korok bermain sebagai defensive midfielder untuk game ni memang solid. Memang saya tak nafikan. Luqman Hakim pun not bad bermain, tapi sayang mereka kehilangan Jose Eso seawal minit ke berapa yang boleh katakan first half, tapi mereka nak habis first half mereka kehilangan dan terpaksa bermain tanpa pure striker. Benda tu merencatkan sikit lah di second half. Jadi kemasukan Mio Suniyasu pun sebenarnya bagus, sebab Mio Suniyasu ni dengan Luqman Hakim dengan Selvin, mereka antara striker yang laju Motika. Mereka boleh guna mereka punya pace untuk beat pertahanan JDT banyak kali, lebih kan. Tapi ada a bit kelemahan yang saya nampak di front line pasukan Negeri Sembilan. Yang pertama dari segi control ball dan juga quality of physical lah, sebab banyak kali mereka tak boleh nak beat physical of Ko Bing Ong, Israfilov dan sebagainya. Mereka kehilangan bola dengan mudah. Yang kedua, penggunaan daripada Motika, to be honest, daripada awal season saya dah cakap dia dalam situasi 1v1 dia akan kalah. Tapi untuk game ni kita boleh nampak dengan Syahmi Safari pun dia tak boleh nak beat. Dia ada kelajuan tapi dia tak boleh nak utilize dia punya acceleration untuk pecut beat dalam 1v1. Israfillah pun boleh halang dia macam tu sahaja. So benda-benda macam tu yang menyebabkan kerugian di bahagian hadapan. Dan satu persoalan lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Semalam memang mereka main untuk bertahan dan benda tu sebenarnya agak merugikan, sebab that show the mentality on how to winning dengan on how to draw lah. Macam mana nak menang dengan macam mana nak just play untuk seri. So semalam dah dapat corner kick, dah bawa bola ke depan dan sebagainya. Why not? Dah dapat corner, try utilize that corner and full in the player dalam kotak penalty and then try untuk execute the corner kick very well. Mana tahu ada rezeki gol, tapi end up duk main defend, buang masa, wasting time, kena gol lah minit. Tak mengambil pengajaran daripada game-game yang lepas yang mana Fernando Forestieri score tu. So agak mengecewakan dekat situ. Jadi pengajaran daripada game ni sebenarnya kita boleh nak salahkan ref kepada keputusan-keputusan yang insiden yang berlaku yang tak memihak kepada tim kita. Dua, adakah kita nak salahkan diri sendiri dengan corak permainan yang kita tampilkan dengan pembuangan waktu yang tak memberi impak yang positif. So renung-renungkanlah. And boleh nak salahkan pihak lain, tapi dalam masa yang sama kita juga kena muhasabah diri dan tengok apa sebenarnya yang kita buat in that game untuk kita capai the best result. Itu je lah. Assalamualaikum.